Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi kembali dalam channel Sera Tugu Podcast. Okey, episod seram. Episod 2 lah, episod seram. Episod 2 apa? Episod 3. Episod 2 dah lepas dah, episod 3. Okey, malam ni seperti biasa, permulaan kita akan baca kiriman dari pendengar. Boleh mula? Boleh mula Okey. Episod ini dikirim oleh nama biasalah, nama samaran, iaitu Fidaus dari Sungai Petani, Kedah. Lokasi kejadian ialah lorong hujung Taman Sri Aman Sungai Petani. Rumah Lot Terakhir Rumah Petani. Rumah Lot Terakhir Sungai Petani. Episod dia macam tu. Tahun kejadian adalah tahun 2017. Okey. Episod ketujuh datang daripada Fidaus, seorang pendengar dari Sungai Petani. Kejadian berlaku di rumah Lot Terakhir di hujung lorong Taman Sri Aman. Katanya rumah itu seolah-olah memanggil sesiapa yang lalu dan malam itu dia hampir tidak selamat. Okey, cerita penuhnya Fidaus berjalan pulang malam selepas kerja. Berjalan kaki kot. Rumah Lot Terakhir itu yang dah lama kosong, sering terdengar suara tawa budak kecil pada waktu malam. Maknanya dia balik kerja, lalu kat depan, lalu kat rumah tu terdengar suara budak lah pada waktu malam. Malam itu Fidaus terdengar ketawa itu semakin dekat. Semakin dekat. Dia perhati dari jauh dan nampak budak kecil berdiri di atas siling rumah, kepala terbalik menghadap ke bawah. Terbalik. Okey. Macam dia pegang gini ke? Balik gini kan? Okey. Fidaus cuba lari tapi langkahnya berat, seolah-olahnya sesuatu menarik kaki dia ke rumah itu. Dia akhirnya menjerit dan terjatuh ke tanah. Bila bangun, budak itu hilang, tapi ketawa itu masih bergema, seolah-olah dari dinding rumah kosong. Sejak malam itu, Fidaus tidak pernah lalu di lorong itu sendiri. Okey. Fidaus kata rumah yang lama kosong kadang-kadang tidak benar-benar kosong. Ia menunggu mereka yang berani lalu di hadapannya. Jadi cerita dia pendek je lah. Dia cerita pengalaman dia sekali je kot. Bila pulang malam dari kerja, kawasan tu adalah rumah yang hujung sekali di taman tu. Kita dengar suara ketawa budak kecil. Malam tu lah. Malam tu juga terdengar ketawa semakin dekat. Maknanya dia lalu kat rumah tu, dengar budak tu. Cuba bayangkan, budak tu lalu pula. Dia lalu kat tu, dia dengar budak tu ketawa ke menangis? Ketawa. Okey. Dia perhati dari jauh dan nampak budak kecil itu berdiri di atas siling rumah, kepala terbalik menghadap ke bawah. Dia pusing, menghadap ke bawah lah. Fidaus cuba lari tapi langkahnya berat, seolah-olah sesuatu yang menarik kakinya dia ke rumah itu. Macam magnet pula. Dia akhirnya menjerit dan terjatuh ke tanah. Dia bangun, budak itu hilang. Itulah episod yang dikirimkan oleh Fidaus. Okey, terima kasih Fidaus. Okey, kiriman seterusnya dari Teres Kosong di Kota Baru. Dia tidak suka lampu. Adalah Aina. Episod ke-8 dari Aina, pelajar universiti di Kota Baru, UMK kot. Universiti Malaysia, pelajar Universiti Kelantan kot, UMK. Dia menyewa rumah teres murah dan mula rasa gangguan poltergeist ketika lampu rumah selalu padam sendiri. Okey, cerita pernah Aina mula perasan sesuatu pelik selepas berapa minggu menyewa. Okey, Aina cerita ni lah. Dia mula berasa pelik selepas berapa minggu menyewa. Setiap kali lampu rumah dihidupkan, ia akan padam sendiri tanpa sebab. Itulah Aina rasa masa dia sewa rumah tu, dia selepas beberapa minggu dia rasa macam lampu rumah tu dihidupkan dan padam sendiri.
Suatu malam, dia sedang membaca buku, lampu menyala dan tiba-tiba lampu padam. Lalu terdengar bunyi langkah perlahan dari belakang sofa. Okey. Okey guys. Okay, sekarang ni pukul 12.34 malam. Dah mengantuk pun. Okey, sebenarnya kita buat rakaman pun pukul 12. Pukul 12 lebih ni. Okey, dia mengintai dan nampak tangan hitam panjang muncul daripada belakang sofa, menyentuh sui lampu sambil berbisik gelap. Mana dah hati dia gelap-gelap. Okey, dia menjerit dan lari keluar rumah. Dia balik ke rumah ibu selepas malam itu dan tidak kembali ke rumah teres itu lagi. Maknanya selepas berlakunya peristiwa tu, terdengar tu, dia tidak berani lagi duduk kat rumah tu. Kat rumah tu lah maknanya. Macam cerita saya lah pula. Cuba kat kat Gong Badak tu, lepas kejadian tu lari tak balik-balik dah rumah tu. Aina berpesan kadang-kadang Portugis tidak mahu cahaya. Jadi jika lampu rumah anda padam tiba-tiba tanpa sebab, jangan tinggal sendirian. Biasanya lari macam tu je lah. Ada api. Biasanya pernah lah kita alami peristiwa kat rumah ni. Okey. Cerita seterusnya. Okey. Seterusnya daripada Rizal. Asal daripada Rawang, Selangor. Dari Rawang, okey. Lokasi kejadian di Genting Sempah, Pahang. Okey. Oh, terowong tu. Okey. Tahun kejadian pada tahun 2016. Okey. Riza ni dia seorang juruteknik daripada Rawang. Dia menerima panggilan telefon yang mengejutkan dari Genting Sempah di lokasi tempat kawannya mengalami kemalangan 2 tahun sebelumnya. Kawan dia di lokasi tempat kawannya. Okey. Cerita dia macam ni. Rizal sedang menyemak kelengkapan kerja di Genting Sempah. Menyemak ke menyemak? Dia menyemak kelengkapan kerja. Okey. Bodoh lah. Okey. Bila tiba-tiba telefon bimbitnya berdering, panggilan itu datang daripada nombor kawannya yang telah meninggal dunia 2 tahun lepas dalam kemalangan di kawasan. Okey. Rizal angkat, yang kedengaran hanyalah nafas berat, bunyi angin kencang dan pohon bergeser tanpa suara berbicara. Dia cuba tanya, ini siapa? Tapi tiada jawapan. Hanya bunyi nafas dan angin terus bergema. Rizal terus menutup panggilan. Sejak itu, bila dia melalui Genting Sempah, telefonnya sering berdering sendiri. Maknanya setiap kali dia lalu tu, telefon dia memang ada orang call lah tiba-tiba. Kawan dia yang tu lah. Okey. Tetapi tiada siapa di hujung talian. Rizal berpesan, jangan main-main dengan nombor telefon yang dikaitkan dengan kematian. Kadang-kadang panggilan itu datang dari dunia lain, bukan dari manusia. Episod ni pendek je. Dari 3 kiriman yang dikirim, iaitu Riza, lagi siapa? 2 je. Aina, seorang lagi. 3, iaitu Fidau yang rumah lok yang terakhir itu. Okey, Aina rumah sewa. Rumah sewa. Yang kisah yang ketiga adalah Riza.
Okey guys. Okey, kita akan cari cukup macam contoh cukup 10 cerita yang terbaik ini kita akan pilih secara random. Kita akan bagikan voucher Shopee Shopee RM50. Okey. Kita akan bagi yang mana kita akan kumpul 1 minggu ke apa? 1 minggu untuk kita bagikan untuk pengirim lah yang kita baca ni, maknanya pengirim yang terpilih yang hantar cerita dia menarik, akan bermulanya bulan depan 1 Disember. Kita akan pilih cerita yang menarik untuk kita bagi voucher Shopee lah, Shopee yang bernilai RM50. Okay. Seterusnya, okey, cerita dia malam ni daripada saya sendiri. Okey, kalau dengar saya ni dulu kan pernah belajar di Seremban. Masa tu tahun 2000 berapa lah, 2009, 2008. Dulu tak ada lagi lah Y suku. Tak ada lagi lah apa motosikal RS 150, model motor macam CC 150 yang ada pun jenis jerung, RSZ, okay, 125 tapi jenis-jenis tu jelah mahal kan. Jadi saya pun jenis tak suka pakai motor yang tuti. Tuti ni dia pakai minyak tuti. Yang berapa, yang two stroke, dia panggil two stroke lah, two stroke. Saya ni suka yang 4 stroke, 40 lah. Okay. Jadi taklah berapa minat sangat nak pakai RSZ. Apatah lagi nak pergi RSZ member di Terengganu. Okay. Kisah ni masa tu gila sangat lah. Macam kita ni suka sangat motor, belilah nak sangat. Masa tu belajar mana ada duit sangat untuk beli motor. Masa tu LC baru keluar lah. LC baru keluar, orang pakai LC, nak pakai LC pergilah. Maknanya kalau baru tu memang betul-betul mahal. Kalau baru LC masa tu dalam harga 7,000. Yelah, duit tahun 2008, 2007, 2008 memang mahal lah bagi kita orang. Okay. Sekarang LC per 9 lah, RM9,000. Lepas tu belilah pergi satu kedai dekat Taman Rasah Perdana ke? Kalau kat Seremban 2. Kalau yang mana yang tinggal kat Seremban 2 boleh komen rasa Taman Rasah ke apa, dengan motor apa kedai motor tu tak tahu lagi ada tak lagi dah sekarang ni. Saya pergi bukan sekali dua, pergi 30-40 kali nak beli motor kat kedai itulah. Motor baru, hajatnya nak beli motor baru. Tapi bila pergi balik, okey, kedai ni pun offer lah, ambil lah motor ni second. Tapi accident lah. Masa tu tak fikir panjang lah, kira macam okey je lah accident. Tapi motor tu berwarna biru, disebabkan tu okey, Cina tu offer lah, tak apa, ditukar cover set baru warna merah. Dalam gerang kereta motor tu warna biru, jadi warna merah. Lepas tu masa warna biru tu dia punya ada cala lah, macam motor tu dah cala lah gesek di jalan tu. Jadi tak apa ni, tak ada apa. Pakai seminggu overflow, minyak keluar, ada masalah. Enjin tak ada masalah yang macam overflow. Tak tahu motor tu pakai carburetor ke injection, tak tahu masa tu. Kalau motor sekarang kan banyak yang injection kan, rasa carburetor kot, tak tahulah. Overflow, ya carburetor lah tu. Overflow. Lepas tu pergi tak jodoh dengan dia tak lama. Maknanya tak jodoh, maknanya motor tu masih lagi adik saya pakai, kat KL, abang KL pakai. Jadi motor tu dia pun ada atau WhatsApp kat saya. Dia kata, oh ni WhatsApp daripada dia
2-3 hari lepas abang kira hantar. Oh, MBU. Ini ada lagi. Boleh je. Tidak mana. Okey. Abang kira. Mana dia? Ni. Mau. Okey. Inilah motornya. Ini motornya masih lagi. Adalah. Motor. Okey, ada lagi lah. Tapi memang plate molek lah. 2 nombor je. Betul tak? MBU Skandar Restock. Kan? Ni. Kan? Hebat duduknya dia. Kan? Nama. Disebabkan kes tu saya tak berani nak pakai. Rasa macam kita tak tahu sebenarnya owner motor tu dah meninggal masa accident tu. Dia tahu baru tahun lepas dia tahu masa kita tidur ramai-ramai tu, raja malam yang kita cerita hantu ramai-ramai tu. Malam tu baru tahu. Kisah dia tahu dah cerita dia. Tapi macam dia dah tahu kok motor tu berhantu. Cerita rasa motor tu dia dah tahu sebab dia lebih pakai lama pada tak pakai. Lepas tu dia masa satu malam lah balik daripada Seremban ke KL kot. Masa tu belajar dekat UTM Semarak KL. Kita buat CJ dekat Seremban, CJ SKM, tapi belajar dekat UTM kan Skudai, UTM Semarak. Daripada Seremban tak pukul 8 ke 9 malam adalah siapa tu kita nampak motor kita sama dengan orang yang kat depan tu. Kita bawa motor, kita nampak plate kita sama dengan orang kat depan tu. Seperti motor kita, macam duplicate. Mula-mula saya rasa dia ni copy kita punya nombor ke? Maknanya clone lah. Clone. Cover set warna biru. Sebab saya dah print tukar cover set warna merah, cover set warna biru. Cover set warna biru. Tengok potong dia tak ada muka. Dia helmet ni tak ada visor, macam patah kat sini. Motor dia depan kemek. Lepas tu terkejut balik. Buat checking balik lah. Tanya kedai motor, owner ke motor ni tanya balik betul-betul. Dia kata owner ni dah tak ada, dah meninggal semua sekali. Meninggal kat mana? Dia kata meninggal kat Bangi highway. Kat Bangi highway dia accident, terbabas. Patutlah stand kat bawah tu saya ingat gitu stand motor tu. Jadi motor tu sampai hari ni masih lagi dalam tangan lagi lah, tak berani nak pakai je. Itulah ada kisah yang alamilah motosikal tu. Baru teringat kisah dia. Lagi yang berkaitan dengan nombor phone tu. Nombor phone. Belum saya pakai nombor phone yang baru ni. Dulu ada satu nombor phone tu, adalah SIM card dulu tak register macam sekarang. Sekarang MCMC semua kena register kan. Okey, dulu adalah satu SIM card ni, harga SIM card tak mahal, RM10 kita dah dapat SIM card, pilih nombor kan. Belilah Hotly. Maknanya nama yang merah tu. Lepas tu beli pakai setiap malam. Setiap malam ada orang call, perempuan call. Dia call, marah kat kita, tak tahu. Kau setiap malam kata saya bukan awak yang awak cari ni. Dia marah je, dia tak dengar kita apa yang kita cakap. Marah. One day dia atas mesej. Dia tulis gini, awak ni siapa? Dia tulis macam tu lah. Lepas tu kita pun bila kau malam tu baru dia tak marah.
Ni bukan Haziq ke? Dia tanya. Saya baru beritahulah, saya baru pakai nombor ni dalam 2-3 minggu. Kenapa ya cik? Itulah kenapa cik marah-marah. Oh, saya ingat Haziq. Dia kata, saya baru tahu dalam 2 hari ni Haziq dah meninggal dalam 2-3 bulan lepas. Jadi nombor yang saya pakai tu adalah nombor recycle. Recycle maknanya Haziq dah lama tak pakai. Orang yang perempuan tu macam ex dia. Dia marah kat saya lah. Kat saya, dia ingat marah kat Haziq tu. Dia kata Haziq tu menipu dia, lari dia. Rupanya Haziq tu tak menipu. Hanya Haziq tu kemalangan apa, sakit apa, dia meninggal. Jadi saya pun tak berani nak pakai nombor tu. Asyik orang tulis Al-Fatihah je atas rumah cucu dia Ahmad lah apalah. Jadi saya pun ambil keputusan pakai nombor lain lah. Jadi nombor phone ni kadang-kadang ni kita hati-hati juga nak pakai. Kadang owner yang lama dah meninggal ke. Dia kadang-kadang ni benda yang kita fikir, kadang owner dia pun ada telefon owner yang meninggal tu. Jadi hati-hatilah memakai nombor telefon. Dan jangan cuba jawab nombor yang tidak dikenali. Itulah kisah seram saya lah untuk malam ni. Jadi ada lagi cerita seram nak cerita kongsi sama malam ni? Boleh je. Kalau nak cakap-cakap pun boleh, berkaitan dengan pengalaman. Sebelum kita orang podcast ni, kita ada orang kita cari apa, pocong. Cari pocong. Tak sampai berapa minit. Pocong tu sendiri, kita panggil nama dia, dia panggil nama kita. Kita panggil nama dia, nama kita. Itulah kita, asal dia sebelum podcast ni kita ada paranormal kan. Kita cadangkan nak buat paranormal, tapi difikirkan tak jadi ni. Itu pun bukan jenis yang berani untuk buat paranormal kan. Jadi malam lepas kita ada offer yang mana yang nak datang ke Kuantan untuk pergi tempat yang seram, kita boleh tunjuk lah, tapi taklah seberani yang macam geng-geng yang paranormal tu lah, abang-abang yang paranormal tu. Okey, kisah yang tu hanya berlaku dekat je kediaman kita orang. Masa tu pukul 11 malam, 10 lebih. Okey, pukul 11. Tapi memang tapak tu memang orang biasa jumpa belakang. Lepas tu kita ambil video. Tak tahulah, saya panggil pocong macam tu. Tak sampai 3 minit hujan nak hujan intik macam tu. Kita pun pergi dengan motosikal. Lepas tu masa kita nak start motor tu, ada sesuatu yang panggil kita. Time tu lah kita itulah. Tak, maknanya kita tak sempat nak rakam pocong yang ada kat situ. Suara pun tak masuk sebab kita end live dulu tak. Tu mas. Dia tunggu, memang dia tunggu kita nak end live. Dia pun bijak kan. Jadi kita pun tak dapat nak. Kalau nak tengok video tu ada sebenarnya. Nanti kalau ada, kita cuba masukkan sekali kalau akhir video ni. Okey, nanti tengok. Tapi memang tak sempat lah. Memang tak sempat untuk kita sing tu. Memang tak ada lah. Memang tak ada tu. Kalau ada, memang kita ambil muka dia sekali lah. Jadi yang kita pernah janji dulu nak buat live dekat Perasing. Okey, kita tak tahu Perasing ni ada ke tak line, kita ada network. Kita tak tahu Perasing ni dia punya stability punya network. Jadi kita pun fikir view pun kita orang tak banyak.
view pun tak banyak. Kalau kita buat live pun memang tak boleh nak pergi jauh kan. Tak boleh nak pergi jauh. Jadi mungkin kalau kita pergi pun kita ada rakaman sahajalah. Mungkin kita rakam dalam 30 minit di Pasing. Tapi janji kita tak janji bila kita nak pergi Pasing ni, dengan cuaca di pantai timur tak mengizinkan. Belumlah bulan 12 macam ni, macam terkujur, cuaca pun tak ada. Cuaca tak ada, maknanya tak ada waktu kita nak pergi. Nak keluar rumah pun tak boleh. Tapi pun tak boleh keluar rumah. Nak cerita tempat kerja saya pun boleh. Boleh tempat kerja saya. Okey, tempat kerja saya ni ada banyak jugalah apa yang saya nak cerita, tapi bukan dalam tempat kerja saya, berdekatan tempat kerja saya. Okey, berdekatan tempat kerja saya ni pernah, kalau ikut jalan lama, ada jalan baru dan jalan lama. Jalan lama ni tepi jalan tu ada sekolah. Boleh nak katakan setiap minggu mesti ada kemalangan maut. Setiap minggu mesti ada kemalangan maut. Di sebelum jalan tu, sebelum Seleko tu ada tanah perkuburan. Tanah perkuburan orang asli. Kalau kita tengok orang asli ni, dia kalau tengok sekali macam perkuburan Islam. Bila saya tanya orang kat situ, dia kata bukan Islam pun, sebab beli kabut tu, beli Nissan tu murah sikit. Lepas tu Nissan tu murah daripada dia beli benda yang Kristian punya tu lah. Apa nama tu. Jadi cerita ni kalau nak kira kan, kadang-kadang adalah macam benda-benda yang orang nak kata Pontianak pun tak boleh, nak kata Lansui pun tak tahu. Tapi security yang ada dekat-dekat situ selalu nampak, selalu rasa ada objek yang bergerak macam Pontianak, yang ada kawasan-kawasan tu lah. Okey, kemungkinan minggu depan kalau kita akan live dalam 30 minit kan. Kita akan cuba live kat situ. Tapi kita rakaman lah dari jauh. Saya pun bukan risau apa, takut perut akan dari jauh. Saya bukan apa, saya bukan takut pada benda tu. Saya takut biasa peronda. Peronda katanya buat apa kat sini kan. Biasanya peronda lah. Kita malas dah nak tutur dengan peronda ni kan. Jadi kalau ada benda ni panjang. Peronda pula. Ada cerita seram kat kampung ke? Ada cerita mana? Ada cerita mana masuk podcast orang? Dengar je. Okey. Banyak. Kalau saya ikut, kalau kupu boleh buat novel. Okey, ada je. Okey, sekarang dah hampir pukul 12.50, hampir pukul 1. Okey, dah mengantuk je. Okey, sebab malam ni pun kita orang baru balik. Rasa mengantuk, terpaksa buat rakaman malam ni. Okey, jumpa lagi ke next video. Okey, kalau boleh masa ni masukkan rakaman yang kita hari tu, video tu. Okey, jumpa lagi ke next episode yang keempat. Okey, jangan lupa subscribe, like and comment kita punya channel untuk grow lagi. Yang mana terima kasih yang sudi mendengar dari rakan negara iaitu Indonesia. Dan kalau kita nampak DM pun daripada Indonesia pun ada, Brunei pun ada, yang DM kita.
Terima kasih sudi bagi support, subscribe kita punya video. Ramai jugalah kalau kita tengok video daripada penonton daripada Indonesia. Terima kasih penonton daripada Indonesia. Jangan lupa komen, kalau boleh komen video, kalau boleh kongsi cerita kat komen pun tak ada masalah. Okey, apa yang boleh dimulai bulan depan lah, yang mana terpilih, cerita yang terpilih, kita akan bagi Shopee voucher lah. Kalau boleh bawah pada DM kita punya tu kan, letak sekali nombor phone untuk kita kontak, mana tahu kita boleh kasih terus dekat nombor phone tu kan. Kalau tak payah kita nak dapat detect balik. Tapi kalau DM tu jadi komen tak payah nombor phone, nanti kan orang lain block telefon ke dia. Tak apa, DM saja nombor nanti sekali dengan nama, nombor telefon, tapi nombor telefon kita tak baca lah. Kalau mana yang terpilih tu kita akan bagi Shopee live, tak buat live, rakaman je. Okey, jumpa lagi ke next episode video. Jumpa lagi, jangan lupa support kita. Bye bye.